Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa liman sya'ikhina wa liman ahabbana wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita masih lagi dapat bersama-sama dalam ruangan Road to Jannah, dan alhamdulillah Allah Ta'ala memberi kita kesempatan dan peluang yang sangat baik ya, untuk kita bersama-sama pada pagi yang mulia ini, itu pada pagi Khamis. Kita telah selesai membicarakan tentang auzubillah. Jadi keputusannya kita boleh ambil conclusion bahawa auzubillah ni paling tidaknya kita baca setahun sekali. Ya, jadi riwayat daripada Ibnu Umar, setahun sekali pun tak ngapa baca. Dan dia bukanlah wajib, tetapi berkatanya seolah-olah macam wajib dibaca. Ya, dan ia juga dimulai bacaannya oleh malaikat Jibril ketika menurunkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu Jibril. Dan wahyu Jibril itu juga bersama-sama dengan Bismillahirrahmanirrahim, iaitu ayat pertama surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah. Namun ulama mengatakan ayat pertama yang diturunkan bukan Bismillah, tetapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iaitu 5 ayat yang pertama. Ya. Tuan-tuan dengar suara saya jelas tak? Saya jauhkan sikit telefon saya untuk mengurangkan nyaring suara saya yang memang dah nyaring. Okey tuan-tuan, macam mana Puan Haji Fatimah? Puan Haji Ruzaini dengar suara saya okey tak? Pagi-pagi ni? Ataupun tidak jelas? Okey, alhamdulillah. Okey. Ya, sebab saya jauhkan sikit kamera ni dengan kedudukan saya supaya okey, alhamdulillah. Yang penting bukan jelas, merdu tak? Okey, Cik Syahid, suara Ustaz jelas ataupun nyaring sangat? Kalau nyaring sangat saya jauh lagi. Sebab telefon ni tak tahulah, dia sistematik pula, sensitif. Okey tuan-tuan, kita tutup tuan-tuan. Okey Ustaz, kita tutup perbincangan auzubillah dengan kita bawa beberapa intisari yang berada di dalam fiqh dakwah. Fiqh dakwah ini adalah satu bidang ilmu yang membicarakan tentang sesuatu hukum, ya, termasuklah bismillah. Kalau tuan-tuan beli ke kedai, cari fiqh dakwah. Dalam fiqh dakwah tu dia nyatakan pelbagai hukum, termasuklah bismillah, berkaitan dengan hukum syarak dan kehidupan umat muslim. Nama dia fiqh dakwah. Okey. Tuan-tuan boleh beli, boleh tengok apa pendapat Syafi'i, apa pendapat Hanafi, Maliki dan sebagainya tentang sesuatu tajuk ataupun tentang bismillah dan sebagainya. Jadi dalam fiqh dakwah ni, tuan-tuan puan sekalian, dia menyatakan bahawa
Yang pertama, syaitan sememangnya musuh utama anak Adam. Ketika awal-awal lagi dia telah mengasuk datuk nenek kita supaya keluar dari syurga, syaitan. Dan sehingga kini, walaupun di akhir zaman ini, syaitan itu sangat kuat. Anak beranak mereka begitu banyak, begitu ramai. Bagaimana apa yang berlaku di negara kita hari ini, kita tak nampak syaitan, tetapi kita nampak pengaruh syaitan itu begitu hebat. Di mana manusia di waktu tak kira masa, penuh di mana-mana juga. Di pasar malam, kadang-kadang kita nampak mereka lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pasar malam tu sebelah masjid, walaupun azan berkumandang itu, seolah-olahnya kuatnya azan itu berkumandang sampai sayur-sayur di masjid itu bergerak, kalau boleh nak pergi solat. Tapi manusia tetap degil, tetap duduk di situ sampai isyak. Mereka menunggu di situ untuk membeli, tapi mereka tidak pergi ke masjid. Jadi syaitan ini akan berusaha keras demi mengajak dan memujuk rayu kita anak Adam supaya terjumus ke jalan yang sesat, ke jalan yang Allah Ta'ala marah. Oleh itu manusia hendaklah sentiasa berlindung dengan Allah daripada syaitan itu dengan cara kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, A'udzubillahi sami'ul alim minasyaitonirrajim. Kita boleh bacalah mana-mana pun yang Allah Ta'ala, yang Nabi baca, sebanyak beberapa jenis yang kita belajar semalam. Yang kedua, dalam fiqh dakwah juga dia menyebut bahawa sebenarnya seseorang hamba hanya memohon pertolongan daripada Allah, bukan kepada orang lain. Dalam setiap detik dan masa, kita memohon kepada Allah setiap masa, setiap detik. Dan utusannya, ayatnya yang kita baca ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaupun permohonan kita itu melalui solat hajat ataupun melalui apa juga amalan yang kita nak buat, tetapi kita harus bermulakannya dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita baca tahlil pun di rumah, kita jemput ustaz buat tahlil di rumah. Tahlil itu untuk mendekatkan kita kepada Allah secara beramai. Jadi ustaz akan kata ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kiram wa ashabil al-Fatihah. A'udzubillah dibaca. Dia tak baca bismillah. A'udzubillah. Yang ketiga, tuan-tuan, seseorang manusia mesti mencari jalan untuk mengalahkan musuh yang terdiri dari syaitan dan jin yang sentiasa bekerja keras untuk memesangkan kehidupan kita daripada jalan yang sebenarnya. Syaitan mendidik, mengulik dan merayu pujut kita supaya suka duduk rehat di rumah. Itu kerja syaitan yang utama. Selain daripada kerja dia melewatkan kita solat, memalaskan kita untuk beramal ibadat, untuk berzikir kepada Allah. Mereka menghasut kita supaya jangan pergi kerja rehat, duduk baik-baik di rumah. Ada saja alasan untuk kita pergi. Bagi orang yang makan gaji mungkin tidak ada masalah kerana mereka terpaksa pergi. Tapi bagi orang yang berniaga sendiri, ada masanya kadang-kadang mereka tak pergi. Kalau penjual sayur, tentulah sayurnya layu, rugi tak boleh dijual. Kerana itulah syaitan hendakkan kita supaya rugi. Syaitan tidak pernah hendakkan kita supaya kaya raya. Tidak. Kalau kaya raya itu bukan kerja syaitan. Kerja syaitan kalau kaya raya lupa Allah. Kalau kaya raya tidak membayar zakat. Kalau kaya raya tidak infak. Itu ialah kerja syaitan. Yang ketiga, tuan-tuan, seseorang manusia mesti berusaha mencari jalan untuk menggalakkan musuh yang terdiri daripada syaitan-syaitan itu, supaya sentiasa itu yang ketiga tadi,
Yang kelima, yang ketiga tadi, syaitan sentiasa memujud kita supaya abai dari tugas dan tanggungjawab. Ya, kalau macam penjual tadi, peniaga tadi, ada masa kita tak nak keluar berniaga, malas. Ya, ada masanya kita tak minat. Ya, ada masanya kita pening-pening sikit. Jadi kalau seseorang yang kuat iman kepada Allah, dia akan mind over matter. Mind over matter ni, apa yang dia fikir dia nak buat, dia akan buat. Dia mengalahkan segala bapak syaitan yang mengganggu supaya dia jangan keluar bekerja. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan, kita kena baca auzubillah. Auzubillah. Kadang-kadang bila kita dikejut oleh ayah kita, oleh nenek kita, oleh datuk kita, kita dah terkejut dah. Oleh isteri kita, suami kita, bangun bang, solat tahajud dengan ceramah ustaz pada pagi ni. Kita kata 5 minit. 5 minit sayang. 5 minit. 5 minit tu kerja syaitan. Lepas tu kita tidur, kejut lagi. Bangun, dah pukul 4.30. Nanti ustaz dah masuk kelas. Tunggulah. Itu syaitan lagi kuat. Ya, sehingga kita boring untuk mengejutkan keluarga kita, dan akhirnya syaitan bermahal jelela. Begitulah dalam semua keadaan kehidupan umat Muhammad. Ya, ada umat yang maju, mereka dapat mengalahkan syaitan. Ada umat yang mundur, mereka terpengaruh dengan syaitan. Ada umat yang dalam keadaan serba-serbi kekurangan. Kita tidak boleh salahkan Allah. Kita salahkan kita kerana kita telah memilih jalan syaitan. Kerana Allah Ta'ala telah memberikan segala-gala kebaikan kepada setiap hamba-Nya, ya, tak kira siapa juga, di mana juga mereka berada. Yang kelima, tuan-tuan, sebagai seorang manusia, kita harus dapat melihat, ya, musuh-musuh yang tersembunyi yang diadu domba oleh pada syaitan ini, yang mungkin terdiri daripada kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, atau mungkin juga daripada sahabat kita, keluarga kita terdekat. Ya, mereka ada syaitan mereka sendiri. Itu yang tersembunyi. Kata fiqh dakwah ni, ramai orang terjebak dengan syaitan yang dekat. Syaitan yang terdiri dari keluarga mereka, daripada ibu bapa mereka sendiri, yang syaitannya lebih kuat daripada diri kita sendiri. Jadi oleh sebab itu kita kena waspada. Kita kena waspada, pastikan supaya malaikat kita lebih kuat daripada syaitan sahabat sejawat kaum terdekat kita, supaya kita dapat membimbing dan mendidik mereka ke arah jalan yang baik. Itu maksudnya, maksud kata fiqh dakwah ini, syaitan tersembunyi. Ya. Kadang-kadang syaitan tersembunyi juga duduknya di alat-alat muzik kita, di telefon bimbit kita. Hari ni tuan-tuan, peranan telefon bimbit ini, gadget ni sangat besar. Kerana hari ni tidak ada siapa yang tidak ada gadget. Budak umur 3 tahun pun ada gadget hari ni. Okay. Kita boleh bangun pagi dan boleh kita tidak minum, tetapi kita tidak boleh kalau tak tengok telefon bimbit kita. Kerana ada saja berita yang kita nak tengok, yang mana syaitan mengajar kita. Syaitan mengajar kita, melalaikan kita dengan alat-alat moden yang ada pada hari ini. Oleh sebab itu, pernah dalam satu seminar, dia memberi syarat kepada ahli seminar, walaupun bayaran seminar itu besar, bilang jumlahnya, tetapi dia syarat yang utama, dia kata telefon bimbit hendaklah disimpan di ruangan pejabat, dan dia bagi satu envelope supaya telefon itu disimpan. Itu syarat utama, untuk nak memastikan kursus pengurusan yang mahal ini dapat dinikmati oleh setiap orang peserta dengan baik. Itu syarat dia. Jadi untuk kita ni, tuan-tuan, cuba bangun. Tolaklah kuliah pada hari ni. Bangun pagi dalam keadaan tak ada biasa. Jangan tengok lagi telefon tu. Jangan tengok. Jadi kita buat kerja lain dulu. Cuba jangan tengok 1 jam. Cuba jangan tengok 2 jam. Cuba 3 jam. Okey, cuba kita nilaikan apa sebenarnya berita kita yang kita perlu tengok setiap hari. Dulu kita tak ada bimbit.
kita bagus juga, pergerakan kita lagi baik. Sekarang ada bimbit lagi susah. Jadi kita buatlah muhasabah diri. Seseorang pendakwa itu pula sentiasa, yang keenam, sentiasa memohon perlindungan daripada Allah agar dia dilindungi dari syaitan yang jahat. Kerana syaitan, mangsa utama dia ialah pendakwa-pendakwa, ustaz-ustaz, guru-guru agama, yang memang target mereka untuk dihasut supaya mereka tidak. Sebab itulah kadang-kadang ramai juga pendakwa tuan, bila dia sampai masa dia tak dapat nak pergi, akhirnya orang tunggulah dia kuliah pukul 9. Pukul 9 suku ustaz tak datang lagi. Sebenarnya bukan ustaz tak datang, ustaz ada rumah, terlena tidur, ataupun terlena dengan lagu-lagu muzik baru, ataupun kadang-kadang isteri baru buat nasi lemak termakan lebih. Itu semua syaitan. Sebenarnya itu semua syaitan. Mereka tidak patuh kepada waktu. Kerana syaitan ini antaranya tugas mereka mengabaikan manusia daripada waktu. Apatah lagi kalau manusia berjanji untuk datang, tiba-tiba tak datang. Jadi syaitan juga menjadikan manusia itu pengkhianat. Jadi oleh sebab itulah saya sangat-sangat menjaga. Saya takut kadang-kadang 1-2 minit lebih pun saya takut. Saya takut apa? Takut syaitan kacau saya. Jadi masa bagi saya sangat tepat. Setakat inilah. Kecuali kalau ada tetamu, kita kena maklumlah. Saya mohon maaf. Kerana ketepatan waktu itu adalah ibadat. Sebelum kita beribadat dulu. Sebelum kita lakukan ibadat yang khususi, iaitu tepat pada waktu. Sebab itu Allah Ta'ala kata, inna salata kanat alal mu'minin, sesungguhnya solat itu ke atas orang beriman kitaban mawquta, pada waktu-waktu yang telah ditulis. Kalau katakan kita seorang yang menjaga waktu solat, masuk saja waktu asar, kita terus ke masjid dan mengerjakan solat bersama dengan imam, maka itulah solat kita sebenarnya yang telah Tuhan tuliskan dari azali lagi. Ataupun kalau kita katakan main-main waktu, singgah dulu kedai minum makan canai sebelum pergi solat, orang ada azan ni, itu sebenarnya bukan waktu kita, itu waktu syaitan. Tapi kita solat juga. Solat kita rasa sah sebab kita buat solat, tapi sebenarnya solat kita itu telah dipengaruhi oleh syaitan. Yang sepatutnya kita datang pada waktu yang kitaban mawquta. Kitaban mawquta itu iaitu pada waktu yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu maksudnya di awal waktu. Tuan-tuan sekalian. Okey, alhamdulillah kita sudah selesai tentang auzubillah. Jadi conclusion dia tadi, inilah 6-nya. Tuan-tuan jagalah kita daripada tidak menyebut auzubillah. Jadi biarlah kita banyak pun tak apa. Kata auzubillah setiap apa yang kita nak buat. Walaupun kita masuk dapur, auzubillah minasyaitanirrajim. Buka saja tin susu, suami nak minum susu, auzubillah minasyaitanirrajim. Kerana berapa ramai orang yang buka tin susu, akhirnya dia punya mata pisau itu terkena pada pada jari jemari mereka, dan dalam kenanya sampai kena jahit. Itulah sebabnya tak baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Nak buang sampah pun baca auzubillah, minta lindung supaya sampah-sampah itu memang banyak dia punya bahan-bahan asli yang mengganggu kita. Baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Apa juga tuan-tuan dan puan yang nak buat, kerana kita tak tahu apa yang akan berlaku, kerana syaitan berada di mana-mana. Kita baca auzubillah, InsyaAllah kerja kita menjadi beres, selesai dan selamat, mendapat keampunan dan keizinan Allah. So sekarang ni kita pergi kepada bismillah. Kita lihat sebentar sama-sama datang minum. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mana-mana tahu ada sesuatu siri itu yang Allah Ta'ala telah ikat kita dengan rapat kepadanya,
Jadi kita tidak boleh lari lagi. Kita rasa kasih dan sayang kepada Allah dan Rasulnya. Kita akan sentiasa dengan Al-Qurannya. Apatah lagi kalau setengah daripada kita telah bersara lama, biarlah kita pandukan diri kita ke arah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah berarti kita tidak boleh beribadat, berkeluar, berjogging, bermain. Tidak, itu pun ibadat juga. Itu pun ibadat juga. Jangan takut, itu pun ibadat juga. Kerana ramai orang meninggal sedang berjalan, sedang di kedai-kedai makan, sedang menyanyi di pentas, tiba-tiba mati. Dan tidak kurang juga yang meninggal di dalam saf semayang, sedang duduk beriktikaf. Jadi meninggal ini nama dia maut, dan ia datang kepada kita tanpa kita mengetahuinya. Oleh sebab itu kita bacalah auzubillah, supaya keadaan hidup kita Allah Ta'ala rancang. Biarlah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim dimulai dengan huruf ja, bersambung pada ismi, isim majrur dengan adanya ba, tanda baris bawah, sebab dia majrur kerana dia jar wa majrur. Allahi isim baris bawah, duduknya selepas isim. Kata Ustaz Abdullah, bila isim dan isim bertemu dan isim kedua baris bawah, maka tidak ada lainlah melainkan dia jadi mudhafun ilaihi. Allahi baris bawah juga dia berada selepas isim, tetapi oleh kerana itu Ar-Rahman itu dua-dua ada alif lam, dan ianya tidak boleh jadi mudhaf ilaih, maka ia jadi sifat ataupun naat kepada Allah. Dan Ar-Rahim pun barisnya sama baris bawah. Ar-Rahim isim, hukumnya baris bawah, tandanya kasrah, sebabnya dia jadi naat yang kedua kepada Allah. Naat pertama Ar-Rahman. Tuan-tuan, semua isim baris bawah, tiga sebabnya ada pada Bismillah. Satu, isim baris bawah sebab ada huruf jar, B21. Yang kedua, isim baris bawah Allah sebab dia mudhaf ilaih, B22. Dan yang ketiga, Ar-Rahman baris bawah sebab dia B23, iaitu dia jadi tabi' na'at. Tabi' ada 4, ini tabi' na'at. Tuan-tuan, selesai kita i'rab dia Bismillah. Imam Ibn Jarir mengatakan bahawa Allah telah menyebutkan namanya yang maha suci, yang maha pemurah, dan tujuannya untuk memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang adab. Betapa setiap kali kita nak bermula pekerjaan, Tuhan kata, wahai Muhammad, kau bacalah namaku, puji kepadaku, kerana aku adalah menjaga setiap kepentingan umatmu dan juga dirimu sendiri, ya Rasulullah, Tuhan kata. Jadi tujuan yang pertama ni adalah menunjukkan adab Nabi supaya beradab kepada Allah dan minta izin kepada Allah di atas setiap perbuatan yang mereka nak lakukan. Kalau a'udzubillah, minta Allah lindungkan kita daripada musuh utama manusia jin, maka Bismillah itu, kata Ibn Jarir, Allah mengajar manusia supaya menghormati, memuliakan nama-nama Allah sebelum memulakan sesuatu pekerjaan. Ini adalah tujuannya supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Jibril dan diajarkan sebagai sunnah kepada umatnya, supaya umat itu melutut dan
menyembah Allah dalam setiap perbuatan, percakapan, penulisan dan sebagainya. Jadi itu tujuan yang pertama. Jadi untuk memuliakan Allah, menghormati, membesar, mengagung dan melututkan kepada Allah. Itu kata Ibnu Jarir, tujuan Allah Subhanahu Wa Taala memulakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan auzubillah dan juga bismillah. Auzubillah, Tuhan kata minta lindungkan daripada syaitan dan jin. Bismillah, Tuhan suruh Nabi agungkan dia, muliakan dia, besarkan dia sebelum memulakan satu pekerjaan, kerana dialah yang maha memberi, maha mengurniakan segala kebaikan dan kebajikan kepada umat Muhammad dan juga kepada hamba-Nya sampai hari kiamat. Jadi tujuan utama kita membaca bismillah adalah untuk membesarkan Allah dalam setiap pekerjaan kita. Kita bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan tadi kita telah i'rab. Itu kata Ibnu Jarir. Tolong nama puan slide. Maka membaca bismillah, kata Ibnu Jarir, adalah adab yang paling tinggi di antara adab-adab yang lain, yang mana Allah telah mengajar kepada Nabi Muhammad dalam Quran seawal-awal turunnya surah 5 ayat pertama, iaitu Tuhan mengajar Jibril, wahai Jibril, kau baca dulu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jibril baca dengan suara pelan, Nabi dengar. Dan lepas tu kau baca pula Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kau lantangkan suara kau sikit, kuatkan suara kau sikit dengan baca Ya Muhammad Iqra. Jadi Nabi Muhammad dalam ketika itu di dalam gua, dia terdetik, dalam keadaan terkejut. Dia jawab, dia kata, saya tidak tahu membaca. Ya Muhammad, dengan suara yang lebih tinggi lagi, baca Iqra. Ya Muhammad, dengan suara yang tinggi lagi. Tuan-tuan dan puan, kita jarang dengar ini. Pertama slow, kedua tinggi, ketiga lagi tinggi. Ya Muhammad. Kecuali dalam kitab-kitab hadis yang lama-lama, Ya Muhammad, wahai Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi terus baca. Lepas tu Jibril pun kembali ke tempatnya. Dan ketika itu mulalah turunnya wahyu. Dan Nabi sebelum itu, Nabi balik ke rumah dalam keadaan sejuk. Tapi kita tahu tak bahawasanya Nabi pulang ke rumah dijaga oleh para malaikat. Kita tak dengar dalam cerita Nabi dipujuk oleh para malaikat, sabar ya Rasulullah, ini adalah nikmat untuk engkau dilantik sebagai Nabi. Jadi kau jalanlah tugas. Ada ayat yang saya baca dulu. Sabarlah wahai Muhammad. Sampailah dia sampai ke rumah isterinya Khadijah. Dia kata, dia naik dalam keadaan tergesa-gesa. Ya Khadijah, zammiluni, zammiluni ya Allah, zammiluni. Wahai Khadijah, peluklah aku, peluklah aku, peluklah aku. Jadi Khadijah pun mengambil serban Nabi, terus memeluknya. Dan Nabi dalam keadaan tergetar-getar. Zammiluni ya Khadijah, aku sejuk, aku sejuk, aku demam. Kalau masa sekarang ni kena begitu. Panadol me, Panadol me. Betul. Active fast me. Maka active fast. No, tidak, itu bukan Panadol. Itu adalah risalah, cahaya risalah yang datang kepada Nabi Muhammad, yang akan disampaikan kepada umatnya. Jadi Nabi Muhammad baru menerima 5 ayat pertama, Nabi sudah menggetar. Demam. Nabi demam beberapa masa ketika Nabi demam, sehingga Nabi tak boleh buat apa-apa, takut. Itu baru menerima
5 ayat pertama. Bagaimana dengan kita yang telah menerima 6,230 ayat? Apakah kita tidak menggeletar? Kita menggeletar tak? Kita tidak menggeletar pun. Ya, sebab kita tidak ada rasa apa-apa pun tentang Al-Quran itu. Cuba kalau kita faham Al-Quran itu, maka kita akan rasa takut kepada Allah SWT. Jadi bagaimana untuk kita merasa takut dengan setiap ayat yang kita baca? Oleh sebab itu, tuan-tuan, kita kena belajar. Ya. Ayat yang paling awal diturunkan kepada Muhammad ialah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan kamu yang telah menjadikan segala-gala makhluk ini. Ya. Ini adalah satu adab. Ya, yang pertama ni adab yang Allah Ta'ala mengajar Nabi supaya mengajar umatnya melaksanakan setiap perkara yang nak dilakukan dengan membaca nama Tuhan. Kerana Allah yang memberi, mengurnia dan memberkati. Jadi sepatutnya kita baca Bismillah ini untuk menjadikan segala usaha itu mudah, senang dan berkat. Ya, sebab itulah pernah dikatakan bahawasanya Allahumma, wahai Tuhanku, yassir. Yassir itu Nabi ajar. Mudahkanlah segala urusanku. Ya, Rabbi yassir. Ya, Allahumma Rabbi yassir. Mudahkan. Wala tu'assir. Jangan kau susahkan. Ya Karim, wahai yang Maha Pemurah. Jadi tuan-tuan dan puan, tak payah cakap apa-apa. Hari ini kita yakin bahawa Bismillah itu adalah ayat pertama yang Allah Ta'ala ajar Nabi, ya, supaya menjadikan satu adab kita dengan Allah apabila kita mulakan penghidupan kita. Semalam kita belajar, bila bangun tidur saja baca Auzubillah. Bila mula nak ambil wuduk, kita bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara Bismillah. Ambil towel, Bismillah. Ambil baju nak pakai, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nak siapkan makanan, Bismillah. Ada juga orang kata baca salawat. Dua-dua boleh. Kalau itu menyusahkan kita, tak payahlah buat. Sekurang-kurangnya kita masuk dapur, Bismillahirrahmanirrahim. Mana tahu kalau di dapur tu ada gas bocor, kita tak sedar. Kita pun buka gas, tiba-tiba api telah menyelubungi seluruh anggota badan kita dan mungkin kita tidak hidup lama di situ. Kita tak tahu. Itu syaitan semua. Kita tak tahu bagaimana mereka nak menyusahkan kita. Okey, sebab itu firman Allah, ya. Ia adalah satu adat yang bertepatan dengan kaedah terbesar di dalam Islam yang menyatakan bahawa Allah adalah paling wujud, Allah itu paling utama, Allah itu paling akhir, dan Allah itu paling zahir, dan Allah itu paling batin. Jadi Tuhan mengatakan dalam ayatnya, wal awwal wal akhiru wal zahir wal batinu, iaitu surah Al-Hadid ayat 3. Tuhan mengatakan bahawasanya akulah, dialah yang utama, yang pertama, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Oleh kerana itu, akulah sepatutnya engkau sebut nama, ya, untuk engkau muliakan segala pekerjaan. Kerana akulah yang memberi rezeki, akulah yang membagikan rezeki, dan akulah yang mencukupkan rezeki, dan aku jugalah yang menamatkan lewat hidup kamu di dunia ini. Ya, jadi oleh sebab itu kepada kulah engkau sepatut puji dengan bacalah ayatku Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah Ta'ala juga ajar Nabi supaya beradab ketika ayat pertama nak diturunkan. Dan itu dia baca, Jibril kata, Tuhan kata, wahai Jibril, kau ajar Nabi ku baca Auzubillah, ya, supaya hidup dia dilindungi, umat dia daripada syaitan dari jam. Kau baca lepas tu Bismillah supaya dia merasa aku ni hebat. Lepas tu kau bacalah ayatnya. Nabi pun bacalah, ya Muhammad. Tadi ya, Iqra. Tuan-tuan Islam, Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut adalah yang hak, yang mana kewujudannya setiap makhluk lain adalah bersumberkan kepada kewujudannya Allah Subhanahu Wa Taala.
tiada Allah, tiadalah manusia. Okay, setiap makhluk yang ada permulaannya mestilah bermula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka katanya Ibnu Jarir, wajarlah nama Allah itu kita sebut di awal setiap pergerakan kita. Bila jari jemari kita mula bergerak, maka lihatlah betapa getaran suara Allah itu bergerak di setiap jari jemari kita. Jadi kalau begitu, bagaimana kita nak mendapat hasutan syaitan lagi? Tidak. Bila kita baca bismillah, kita akan lihat jari jemari kaki kita tersusun rapi, berjalan, memilih jalan-jalan yang baik, mengelak daripada segala kerosakan dan kesusahan, supaya kita mendapat keputusan yang baik. Jadi dengan baca bismillah, jari jemari kaki dan tangan kita senantiasa dalam keadaan bersedia untuk memilih mana-mana ruang yang boleh dipijak supaya tidak datang berbahaya kepada kita. Okey, wallahu alam. Tuan-tuan puan sekalian. Okey, kita lihat sebentar. Okey, kita ada lagi 10 minit sambil berehat ya. Tafsir bismillah ni dia perlu kepada tiga siri ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita akan teruskan siri ni. Sebab ini adalah satu unit dalam dalam kita punya silibus. Bila tuan-tuan dah banyak menulis, saya sangat gembira bangun pagi ni ada beberapa update sejak malam tadi saya tidur. Update baru. Tak apa tuan-tuan, update lah. Ya, kalau tuan-tuan dah tambah update ya. Supaya kita nampak perkembangan tu. Ya, kita guna kemudahan telekomunikasi ya untuk kita tidak ada masalah. Ya, untuk kita nak updatekan. Kerana setiap kali kita update, malaikat pun updatekan apa yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita update buat ya. Dan bila tuan-tuan sudah habis belajar tafsir auzubillah dan bismillah, lepas tu tuan-tuan dan puan, hari ni kita belajar hadis yang terakhir. InsyaAllah kita akan mulakan dengan hadis dengan hadis 40, iaitu syarah Riyadhus Salihin. Tuan-tuan rasa kalau tuan-tuan betul-betul lah mendapat rahmat Allah dan izin Allah, tuan-tuan rasa begitu hibah bila setiap muka kita baca. Kerana selama ni kita banyak rasa kehilangan masa dan waktu kita untuk berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya pun kita Riyadhus Salihin, iaitu taman orang-orang soleh. Jadi itulah kata Imam Syafi'i, kita berada di taman syurga tetapi di dunia. Jadi tuan-tuan rasa happy sangat, seronok sangat. Macam saya rasa sangat gembira saya. Ya, selepas kuliah saya suka nak masuk kuliah, saya happy. Saya ambil wuduk, saya suka. Memang dah lama dah perasaan begitu. Tapi hari ni lebih suka lagi. Sebab tuan-tuan dan perempuan boleh dengar, belajar. Lepas tu saya pun tak payah keluar, duduk di meja dan kerusi yang tuan-tuan wakafkan, dapat pahala tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, nanti kita ada 10 minit lagi. Jadi kita akan lihat sedikit sebanyak berkenaan dengan sebab-sebab turunnya bismillah ini. Kita jarang dengar ahli tafsir menceritakan sebab-sebab kenapa bismillah ini diturunkan. Okey, alhamdulillah ya. Macam mana siapa yang tinggal di Terengganu, hujan tak? Okey. Okey, alhamdulillah ya. Ada lagi siapa yang tak ada gambar ya? Tiada gambar, masukkan gambar supaya saya dapat lihat
Saya dapat lihat gambar tuan-tuan. Dalam dunia moden hari ni, bila Tok Guru lihat gambar tu, artinya Tok Guru nampak siapa dia, rupa orang tu. Dalam doa kita, kita nampak gambar dia. Kalau tuan-tuan nak tengok orang-orang yang saya mengajar, ada frame saya 1 meter panjang, lebih kurang 3 suku meter lebar, penuh dengan nama anak murid saya. Tuan-tuan, jadi setiap kali saya solat, saya bacalah seorang-seorang. Walaupun mereka ramai, tapi saya kenal mereka sebab ada gambar. Kalau dengan tuan-tuan ni, saya jangka tuan-tuan dah ada 40, 50 orang, 60 orang. Tapi yang dah lepas tu lebih kurang 5,000 lebih, yang saya telah belajar. Dan mereka ini saya ingat rupa mereka, cuma nama tak ingat. Kadang-kadang nama isteri saya pun tak ingat. Yang ingatnya panggil dia Ayang. Sama dengan Ali. Sebab tak ingat nama dia dah. Macam orang tua dulu kan, umur 80 tahun, bila seorang budak pergi rumah dia, dia nak tanya khabar tentang orang tua ni, dia pun panggil lah, Yang, keluar sekejap Yang, kita ada tetamu Yang. Kata budak muda ni, Atuk masih lagi panggil Ayang? Ya, apakah dia tak ada nama, Atuk? Tak, aku sejak muda aku panggil isteriku Ayang, sehingga aku lupa namanya. Datin Maimun ya. Okey. Siapa yang masih ada suami tu, tapi janganlah pula panggil suami tu bapa ayam. Suami panggil kita ayam, tapi janganlah pula panggil suami tu bapa ayam. Tak sampai hati. Panggillah abang. Jangan bunyi tu, bang. Macam tu. Barulah dapat tambah apa tu, allowance bulan ni. Semula saja panggil dia bang. Kalau panggil abang, tak ada apa-apa. Ada orang panggil suami Zaid. Allah, kasarnya. Walaupun dia panggil jangan. Panggil suami, panggilan yang manja. Abang pun tak apa. Bila terlampau baik, bang. Bila marah sikit, walaupun marah, tak suka, abang ni memang macam tu. Itu marah tu. Kalau suami buat balik gelang apa semua, terima kasih bang. Lepas tu suami pula, kalau terlampau mesra sangat, panggillah dia apa, yang sihat. Macam tu. Salam ya. Okey, yang sihat ini, sihat. Yang pening kepala ni ya, pening. Ada apa-apa ke yang? Tak adalah bang, tua-tua ni pening. Memang pening betul-betul. Dulu betul lah kalau pening tu ada hal. Dia bergurau pula dengan isteri dia. Masya Allah. Okey, tuan-tuan. Okey. Beberapa ahli tafsir telah mengemukakan sebab turunnya Bismillah ini. Antaranya dia kata Ibnu Abbas, itu satu riwayat yang paling kuat, di mana Nabi pernah berkata kepada dia, Nabi kata, ya Ibnu Abbas, wahyu yang paling awal yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada aku ialah Bismillahirrahmanirrahim. Itu wahyu, bukan ayat ni, wahyu. Jadi aku dengar Jibril menyebut, membisikkan di telingaku, Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Maksudnya Bismillah, wahai Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, wahai Muhammad. Kau bangunlah, wahai Muhammad. Kau bangunlah, wahai Muhammad. Dan sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu bila Nabi bangun, dia kata, ya Muhammad, Iqra. Okey. Jadi yang lebih masyhur berhubung dengan ayat Quran yang paling awal diturunkan ialah 5 ayat. Tetapi ayat yang pertama itu, yang Bismillah itu
keluar daripada 5 ayat. Kerana bismillah itu adalah bertujuannya untuk mengajar adab kepada Nabi Muhammad. Bila Nabi nak menerima sesuatu yang baik di sisi Allah, iaitu mukjizat, Jibril kata, wahai Muhammad, bacalah bismillah. Baca dulu bismillah. Macam kita nak suruh anak kita makan ubat. Ni nak makan ubat Panadol ni, bacalah bismillah. Salawatkan dulu pada Nabi Muhammad. Itulah macamnya. Ya, jadi Ibnu Abbas mengatakan, wahyu yang paling awal yang diturunkan oleh malaikat Jibril ialah pada Nabi Muhammad ialah bismillah. Dengan Jibril kata, wahai Muhammad, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu Nabi baca, bangun dan duduk dengan berzikir kepadanya. Nabi disuruh bangun dan disuruh duduk. Lepas tu, tujuannya Allah Ta'ala, Jibril nak memasukkan 5 ayat yang penting itu kepada Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad menjadi utusan Allah dengan resminya. Okey, kita lihat pula tuan-tuan. Jadi kita faham, ya. 5 ayat yang pertama itu mengikut jumhur ulama bahawasanya iaitu dalam surah Al-Alaq, iaitulah lebih masyhur. Ia mengatakan 5 ayat pertama itu ada pendapat yang lebih masyhur. Namun begitu, ayat bismillah itu adalah dikatakan permulaan surah Al-Alaq, yang Nabi diperintahkan oleh malaikat supaya membaca bismillah sekadar ta'ziman wa takriman wa tauhidan, sebagai membesarkan, memuliakan dan mentauhidkan Allah dalam diri Nabi Muhammad sebelum dia menerima 5 ayat yang pertama tadi. Okey tuan-tuan, alhamdulillah. Okey. Status bismillah itu mengikut fiqh dakwah, ya. Ulama bersepakat mengatakan bahawa basmalah adalah sebahagian dari ayat dalam surah An-Naml, iaitu bukan satu ayat yang lengkap. Dia adalah sebahagian daripada surah An-Naml yang kita baca 2 hari lepas, iaitu surahnya berbunyi An-Naml ayat 30, An-Naml surah 20, iaitu berbunyi A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ulama mengatakan bahawasanya bismillah ini adalah sebahagian daripada surah An-Naml, yang mana Allah Ta'ala maksudkan di situ, ya, untuk surah berkenaan. Sesungguhnya ia adalah surah daripada Nabi Sulaiman, dan sesungguhnya ia adalah, iaitu surah itu daripada Sulaiman, dan sesungguhnya iaitu ia adalah sebagai pemula dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang kedua tuan-tuan, adakah ia satu ayat Al-Quran yang sempurna, ya, tersendiri dan berasingan daripada surah, atau sebaliknya? Mana ada ulama mengatakan, ya, besarnya kelebihan bismillah itu, dia menganggapkan adakah itu sebagai satu surah. Kalau surah, takkanlah satu ayat saja. Jadi ada ulama mengatakan itu satu surah. Sebenarnya surah Quran, namanya basmalah, ya. Tapi ada ulama mengatakan kalau satu surah dia mesti panjang. Paling pendek pun dia macam surah Al-Kautsar. Ini satu ayat saja. Dalam ayat tu pun tak ada fa'il. Okey. Fa'il tak ada. Tapi fa'il dia ada, dimahzufkan. Iaitu fa'il dia ada bertadiu depan tu, tapi dimahzufkan. Agaknya mungkin juga kalau ada fa'il, maka bismillah itu dianggap satu surah. Surah paling pendek lagi berbanding dengan surah Al-Kautsar. Kemungkinan begitu. Itu wallahu alam. Okey. Ada 10 pendapat ulama
yang dikemukakan oleh imam yang termasyhur, iaitu Imam Al-Alusi radhiyallahu anhu, ia seorang ahli tafsir Salafi, yang mengatakan ini adalah pendapat-pendapat yang banyak daripada pendapat-pendapat yang masyhur. Ya, dia telah mengumpulkan pendapat-pendapat yang masyhur tentang bismillah ini. Tapi dia kata daripada berpuluh-puluh pendapat itu, dia ambil 10 pendapat yang paling baik tentang bismillah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan, kita kenalah mengambil berat tentang bismillah ini. Ya, Al-Alusi itu mengambil masa bertahun-tahun, berjalan sana sini, ya, menanyakan pendapat ulama sana ulama sini, ya, tentang kedudukan bismillah ni. Ada kata bismillah ni satu surah, ada kata dia tak boleh kata satu surah sebab satu surah ni mesti ada fa'il, tapi tak ada fa'il. Tapi ada ulama kata dia ada fa'il, tapi fa'il dia Tuhan mahzufkan. Ada ulama kata sebab itulah Tuhan tak nak jadikan itu satu surah, sebab itu dia hapuskan fa'il tu, dia mahzufkan fa'il tu, yang depan tu al-tadi'u. Jadi tuan-tuan puan, kita sebagai orang awam ni, kita nak tahu nak pegang yang mana. Jadi kita tengok nanti apa pandangan ulama tentang 10 ni, pendapat ulama-ulama tentang 10 ni, sehingga kita boleh menjadikan sebagai panduan hidup kita, ya, sepanjang akhir hayat dan akhir zaman kita. Oleh sebab itu kita perlukan masa lagi 2 kali untuk menerangkan, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan mulakan dengan pendapat yang pertama, sama ada basmalah itu satu ayat atau satu surah atau bagaimana. Insya-Allah. Selamat mengerjakan subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.